Ada satu perempuan ni, dia bagi tahu saya. Dia kata, "Prof, hari ni saya sedih sangat. Saya memang sensitif, tapi hari ni saya rasa sensitif lain macam. Apa yang berlaku pada awak?" Saya tanya. Dia kata, "Saya jumpa kawan saya. Sisih yang kawan saya. Saya pandang kawan saya tak pandang saya. Dia jeling sikit je dengan mata dia. Dia jeling sikit je. Lepas tu dia jalan. Dia tak pandang saya, tak senyum, tak tegur. Dia jeling. Saya sedih, Prof. Saya rasa dia tak suka saya. Saya rasa dia benci saya. Kenapa dia buat macam tu? Dia nak ceraikan saya kan?" Bukan suami awak pun nak ceraikan awak. Sebab itu ingat satu benda. Kadang-kadang hati awak terluka, awak rasa sedih, merajuk kerana awak yang oversensitif, awak yang overreact, awak yang overstimulus. Hati awak lembut sangat macam tisu. Jadi hati besi sikitlah. Kalau tak mau hati besi pun jadi hati batu. Kalau tak jadi hati batu pun jadi hati plastik lah. Keras sikit, dia anjal. Sebab ingat satu benda, kalau hati terlalu sensitif dengan kata-kata, perbuatan orang lain, awak cepat terasa, nanti hidup tak happy tu. Tak seronok. Sebab tu hidup kena rock sikit. Hidup kena rock.